post poster, Sabtu the concert is crazy. Baik. Alright, terima kasih Rika untuk idea TikTok challenge tu. Daripada kita dance challenge tu menyanyi, mungkin kita mencari wajah-wajah yang sama. Kak Syasha, Kak Linda, Kak Ebi, Kak Azhar, Kak Wati, kumpulkan semua yang perform. Suara tak sedap tak apa. Biar, tapi biar muka tu ada. Alright, lagi mungkin rekan-rekan media kita ada soalan-soalan, banyak soalan ni. Siapa? Pada orang suka one-to-one session ni masalah ni. Okay, ada tak? Saya nak tanya. Sebelum tu dari utusan apa siapa? Fatih. Lagu ini yang paling awak suka? Cuba sikit je. 1, 2, 3. Salah. Ada yang dah tampar ni ke kan? Kurang. Okey, soalan awak. Itu lagu TRG. Okay. Alright, sorry. Okay. Saya nak tanya pada Iman Tang. Since ini adalah konsert istimewa untuk Elite kan, ada tak macam plan untuk bawa artis jemputan seperti mana konsert KRU before this? Okay, nice question. Tapi sebenarnya artis guest tu ada plan, cuma benda tu bukan kiblat pertama kita. Okay, kiblat pertama kita adalah Elite. Sama juga dengan KRU. Waktu kita buat benda tu, kita tidak merancangkan langsung guest artis dulu. Yang penting adalah tiang rumah tu dulu. Lepas tu baru kita decide, okay, lagu ni Pintu Sugar, Elite. Okay, tak mungkin lah defend kan nyanyi kan. So Adam terhangat di pasaran, which is okay, meant to be. Kena ada Adam, kalau tak ada Adam tak kena pula. So and Elite insyaAllah ada, tapi kita belum decide lagi benda tu. Sama juga dengan our music director and something, cuma selalunya benda tu icing of the cake ni I akan dapat later on. Thank you. Okay, nice one. Alright, ada lagi? Mungkin ada something Kelly? So every Kelly akan tanya soalan. Kelly? Tak perlu Kelly tak apa Kelly? Sahabat Kelly boleh berdiri Kelly? Tapi sebelum tu saya nak mengucapkan selamat datang untuk Kak Jah yang bersama-sama dengan Elite dari dulu hingga selamanya. Kak Jah. So Kak Jah tu play Elite sekali? Ya, Kak Jah dia antara saya, sebab Elite ni sangat rapat tahu dengan media daripada dulu kini, dan harap adik-adik media baru ni seperti kita punya hubungan tu biarlah rapat seperti mana rakan-rakan media kita yang terdahulu. Sebab Elite ni sukses dengan adanya pihak media yang sentiasa bantu kami tau. So kami sangat menghargai lah pihak media. Itu je nak bagi tahu. Dan saya nampak masuk tadi, saya nampak Kak Jah sebab saya tahu ramai sahabat-sahabat media saya yang tengah sakit sekarang. Cik Lee, rakan media saya yang kira maksudnya rakan media Elite tau. So saya nampak wajah Kak Jah, saya dah happy dah. Itu makna kita teruskanlah dengan hubungan ini biar berterusan dengan baik, dan silaturahim antara kita tu tidak berhenti di sini saja. Tak nampak ke Abang Din dan Abang Din? Mana? Bangun sikit. Abang Din? Cik Din? Bukan. Mana? Bukan. Bukan. Kan ada pesan. Bukan tu Cik Dan. Kan ada pesan. Ada masalah Linda. Mungkin Kak Jah. Silakan Kak Jah. Okey Kak Jah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jah. Tanya. Okey. Kak, sorry. Sikit lagu Elite Kak. Takkan tak boleh. Kak Jah, kita selalu ambil gambar kan? Selalu pergi karaoke kan? Okey, 3, 4. Lupalah bila ramai-ramai ni. Jawapan Linda saja. Alright, silakan Kak Jah. Kak Jah nak tanya, untuk konsert ni ada berapa segmen? Adakah Kak Jah dengan nervous. Adakah ini akan menampilkan tarian lama ataupun akan buat step baru ke untuk ni? Dan berapa banyak lagu akan dipersembahkan? Mungkin ada tarian Zumba tak mungkin. Silakan. Sebenarnya kita masih lagi dalam perancangan. Lagu lebih kurang 15 ke 20 lagu. Dan tarian tu of course kita akan menggunakan tarian lama. Sebab itulah trademark Elite. Jadi orang tahu step JIG, Tampar Wanita, Manisnya Senyumamu. Tapi kita memang akan buat surprise lah. Of course kita akan buat step, mungkin lagu-lagu lain ke. Maksud mungkin lagu Gerahas ada Kak Edi? Tak mungkin lagu dah.